Di Malaysia, ada satu tempat yang nampak macam syurga. Taman Tasik Taiping. Terkenal dengan pokok-pokok purba yang dahan-dahannya mencecah air tasik, ia memang lambang ketenangan. Tapi, apa yang anda akan dengar sekejap lagi mungkin akan ubah cara anda pandang taman ni. Sebab di sebalik semua keindahan ni, ada satu rahsia asal-usul yang hampir mustahil untuk kita percaya. Macam mana kalau saya cakap syurga yang nampak sempurna ni sebenarnya lahir daripada sebuah parut industri yang sangat teruk. Ya, sebuah tempat yang pernah hancur lebur kini jadi ikon kedamaian. Pelik kan? Okey, jom kita bongkar kisahnya. Bahagian pertama, macam mana sebuah parut industri yang hodoh boleh bertukar jadi syurga. Betul, anda tak salah dengar. Sebelum wujudnya tasik yang tenang dan pokok-pokok ikonik ni, tempat ni nampak macam ni. Sebuah lombong biji timah yang sangat luas dan kelam kabut. Lupakan terus pasal kehijauan. Cuba bayangkan tanah yang digali, bunyi bising jentera dan satu landscape yang rosak teruk. Apa sebenarnya maksud kawasan lombong biji timah masa tu? Ia bukan sekadar tapak pembinaan, ia adalah zon industri gergasi. Tempat di mana tanah dirobek tanpa henti, semata-mata nak keluarkan biji timah. Memang jauh sangat beza dengan apa yang kita lihat hari ini kan? Tapi, macam mana pula satu kerosakan industri boleh lahirkan sesuatu yang begitu cantik? Semuanya bermula dengan satu visi yang luar biasa dan beberapa orang penting di sebaliknya. Dan dekat sinilah dua dunia bertembung. Di satu pihak, kita ada Chang Keng Kueh, taikon lombong yang kuasai tanah ni untuk buat duit. Kuasa industri ada dalam tangan dia. Di satu pihak lagi ada Frank Swettenham, residen British yang nampak benda lain dekat tanah yang sama, bukan keuntungan, tapi sebuah taman untuk orang ramai. Inilah dia pertembungan antara industri dengan rekreasi. Mestilah, ada visi saja tak cukup. Frank Swettenham yang cetuskan idea, tapi William Scott, seorang penguasa lombong, dialah orang yang bertanggungjawab susun pelan pembangunan taman ni. Gabungan antara visi dengan kepakaran teknikal, inilah yang buat semua ni jadi kenyataan. Dan cuba tengok betapa lajunya semua ni berlaku. Sebelum 1884, cuma ada lombong. Tiba-tiba tahun 1884, idea tu muncul. Dan cuba teka, tak sampai 10 tahun, pada 1893, ia dah dibuka untuk orang awam. Dari parut industri ke taman awam dalam masa kurang 1 dekad. Memang luar biasa. Okey, kita dah tahu sejarah dia. Tapi adakah anda dah bersedia untuk faham skala sebenar projek ni? Sebab nombor-nombor yang anda akan nampak ni memang gila. Tahun 1884, tolong ingat nombor ni sebab ia bukan sekadar tarikh biasa. Tarikh ni menjadikan Taman Tasik Taiping, taman rekreasi awam yang pertama dan tertua di seluruh Malaysia. Fikirkan sekejap, sebelum ada mana-mana taman lain, taman inilah yang pertama. Dialah perintisnya. Sekarang, jom kita cakap pasal saiz. Luas taman ni 96.44 hektar. Supaya anda faham, ini bukan taman permainan biasa. Ini sebuah kawasan yang sangat besar. Semuanya dibina atas tanah bekas lombong yang terbiar. Masih susah nak bayangkan? Apa kata macam ni? 96.44 hektar tu sama besar dengan lebih 130 buah padang bola sepak yang digabungkan. Bayangkan, 130 padang bola. Semuanya dulu tanah lombong yang rosak, sekarang dah hijau dan subur. Skala transformasi dia memang menakjubkan. Dan dalam kawasan gergasi ni, sekarang dah jadi rumah kepada lebih 1,300 batang pokok termasuklah pokok hujan-hujan yang sangat terkenal tu. Setiap satu pokok tu macam saksi hidup, bukti yang kehidupan boleh tumbuh semula dekat tempat yang orang dah anggap tak ada harapan. Jadi, apa sebenarnya makna semua ni? Sebab Taman Tasik Taiping ni bukan sekadar sebuah taman. Ia adalah sebuah warisan yang hidup dengan satu mesej yang sangat penting untuk kita semua. Petikkan ni, rumuskan semuanya dengan tempat. Taman ini lebih daripada sekadar ruang yang indah. Ia adalah simbol keazaman dan kelahiran semula. Ia bukti hidup bahawa satu visi boleh ubah bukan saja landscape, tapi takdir sesuatu tempat. Dan inilah mesej utamanya. Taman Tasik Taiping adalah bukti bahawa masa depan yang paling indah pun boleh dibina di atas sejarah yang paling teruk. Ia ajar kita satu benda penting. Dari parut masa lalu, kita bukan saja boleh pulih, tapi kita boleh cipta satu keindahan yang baru untuk generasi akan datang.